Hari ini kami nak perkenalkan satu inovasi pendidikan bahasa yang bertajuk Cendekia Praktik. Cendekia Praktik ni ialah satu elektronik gamebook yang interaktif yang kami bangunkan khas untuk mereka yang bukan penutur asli bahasa Melayu, terutamanya pelajar antarabangsa, bagi mereka mendalami makna tersirat dalam komunikasi seharian. Jadi, inovasi ini boleh dikatakan versi digital untuk konsep gamebook tadi, dan ia dibangunkan supaya pembelajaran ni jadi tak bosan, jadi menarik dan interaktif. Sasaran utama inovasi kami ialah penutur bukan asli bahasa Melayu sebab mereka ni susah nak faham makna tersirat yang orang Melayu selalu gunakan dalam komunikasi harian. Jadi, melalui inovasi ini, kami ingin menjadikan pembelajaran pragmatik lebih menyeronokkan dan lebih mudah dipahami. Bagaimana konsep permainan ini? Mari saya terangkan. Watak utama kita ialah seorang ahli arkeologi yang sedang memburu sebuah pedang legenda yang bernama Pedang Arunika. Pedang ini tersembunyi di sebuah kampung yang kaya dengan budaya bahasa kiasan, dan ia berada di puncak gunung yang penuh misteri bernama Gunung Sakti. Sepanjang perjalanan ke gunung, watak pemain akan berjumpa dan berinteraksi dengan watak penduduk kampung seperti Pak Mat, Abang Din dan macam-macam lagi. Watak ini akan memberikan petunjuk tentang laluan dan cara mencapai puncak. Menariknya, petunjuk yang diberikan bukanlah secara literal, tetapi menggunakan ujaran yang mengandungi bahasa kiasan seperti peribahasa atau metafora. Pemain perlu bijak menginterpretasi dan membuat implikator yang paling tepat di sebalik ujaran mereka. Kalau jawapan anda betul, anda akan terus berada di laluan yang lurus menuju puncak. Tapi kalau anda salah, anda akan tersasar sedikit daripada laluan dan mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk menuju ke penamat. Tapi jangan risau, anda boleh kembali semula ke jalan yang betul secara beransur-ansur jika dapat menjawab soalan seterusnya dengan betul. Apabila pemain tersilap memilih makna, akan muncul satu watak sampingan, iaitu pari-pari yang bernama Puteri Kias. Ia berperanan untuk memberikan penerangan tentang makna tersirat di sebalik ujaran penduduk kampung. Hal ini menjadi mekanisme bantuan dan pembelajaran. Seronok kan? Apabila pemain memilih jawapan yang betul, penerangan juga akan diberikan, tetapi dalam bentuk yang berlainan. Contohnya, dalam bentuk nota diari. Hal ini untuk mengesahkan dan memperkukuh pemahaman pemain terhadap makna ujaran tersebut. Setibanya di puncak gunung, anda akan bertemu dengan satu watak penjaga, iaitu Tok Janggut yang akan berdiri di hadapan dua tubuh purba. Anda perlu menjawab petunjuk terakhir yang paling sukar untuk memilih salah satu tubuh yang akan mendedahkan lokasi sebenar Pedang Arunika. Pilihan anda akan menentukan segala-galanya, sama ada anda berjaya untuk memperoleh pedang tersebut ataupun tidak. Jika anda tersilap memilih tubuh, anda akan memulakan kembali pengembaraan daripada mula. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan pernyataan masalah yang menjadi asas kepada pembangunan Cendekia Praktik ini. Secara umumnya, dalam pembelajaran bahasa Melayu, bidang pragmatik dan wacana ini kurang diberikan penekanan. Hal ini telah menyebabkan ramai pelajar hanya memahami maksud ujaran secara literal dan mereka kurang faham makna tersirat yang sebenar. Masalah ini lebih ketara dalam kalangan penutur bukan asli seperti pelajar antarabangsa. Mereka sering keliru dengan cara orang Melayu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa kiasan, bahasa berlapis yang tidak dinyatakan secara terus. Contohnya, apabila peribahasa atau sindiran digunakan dalam ujaran, mereka akan mentafsirkannya secara terus tanpa mengambil kira konteks. Hal ini akan menyebabkan salah faham dalam komunikasi.
Jadi, kekurangan kefahaman pragmatik ini bukan sahaja menjejaskan pembelajaran bahasa Melayu, malah boleh menjejaskan komunikasi sebenar. Oleh itu, cendekia praktik ini dibangunkan untuk membantu penutur bukan asli untuk memahami makna tersirat dengan lebih interaktif dan menyeronokkan. Tahu tak apa kaedah yang kami gunakan untuk menginovasikan cendekia praktik ini? Kalau kamu semua nak tahu, kaedah yang kami gunakan ada 3 peringkat. Peringkat pertama ialah peringkat analisis. Dalam peringkat ini, kami telah menganalisis dan mengenal pasti kesilapan pragmatik yang sering dilakukan oleh penutur bukan asli, terutama sekali dalam mentafsir bahasa kiasan. Seterusnya, peringkat kedua ialah peringkat reka bentuk dan pembangunan. Dalam peringkat ini, kami telah membina naratif penceritaan yang berangkat semua persekitaran yang kaya dengan bahasa kiasan. Seperti yang telah kami jelaskan tadi tentang cara penggunaan, pemain perlu mentafsir ujaran penduduk kampung untuk mendapatkan petunjuk dan menyelesaikan cabaran yang disediakan. Peringkat yang terakhir ialah peringkat penilaian keberkesanan. Setelah kami selesai mereka bentuk permainan digital kami akan menilai keberkesanan permainan ini dan membandingkan tahap ini sebelum dan selepas menggunakan aplikasi. Jadi, melalui ketiga-tiga peringkat metodologi kajian kami memastikan inovasi yang kami lakukan bukan sahaja menarik tetapi juga berkesan dari sudut pembelajaran pragmatik. Baiklah, sekarang saya akan teruskan kepada jangkaan manfaat permainan. Ada 4 jangkaan manfaat permainan. Yang pertama, permainan ini membantu memudahkan penutur bukan asli bahasa Melayu untuk memahami makna-makna tersirat. Seperti yang kita tahu, masyarakat Melayu sering menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Betul? Jadi, melalui permainan ini, mereka boleh memahami makna-makna tersirat dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Yang kedua, permainan ini berkonsepkan main peranan dan buat pilihan sendiri. Apabila pemain memilih jawapan yang betul, maka perjalanan pemain akan lebih lancar. Tetapi jika pemain memilih jawapan yang salah, tidak mengapa, pemain boleh membetulkan kesilapan tersebut dan meneruskan perjalanan. Dengan konsep ini, pembelajaran pragmatik akan menjadi lebih interaktif. Yang ketiga, permainan ini menggabungkan konteks atau situasi sebenar masyarakat. Dialog yang digunakan merupakan dialog yang biasanya digunakan oleh masyarakat Melayu. Latar tempat juga diinspirasikan daripada latar tempat masyarakat setempat. Dengan ini, pemain boleh menggambarkan situasi atau konteks permainan dengan lebih jelas. Dan yang terakhir, permainan ini juga mampu membantu meningkatkan kemahiran pragmatik dan keberkesanan komunikasi. Pemain akan lebih peka terhadap makna sesuatu ujaran serta mampu berkomunikasi dengan betul dan sopan. Kesimpulannya, cendekia praktik bukan hanya sekadar permainan digital, namun satu proses pembelajaran yang ceria, interaktif dan tidak membosankan. Belajar bahasa Melayu pun boleh jadi seronok kalau kita gunakan permainan cendekia praktik.